اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Ketiga, jadi sebagaimana itinerary yang disebarkan dalam grup, pagi ini kita akan ziarah manasik haji. Dan sebelum kita sampai ke manasik haji, kita akan singgah dekat Jabal ataupun Gua Thur. Jika dapat parking ataupun keadaan tidak terlampau sibuk, kita akan turun dekat kaki gunung tu, kaki jabal tu, untuk gambar dan tengok. Kalau tidak, kita akan lalu sajalah. Jabal Rahmah turun tak, Ustaz? Apa soalan dia? Jabal Rahmah turun tak? Jabal Rahmah kau turun lah, dia luas. Dia Jabal Rahmah tu kita akan turun sebab dia kawasan dia luas. Sebab dia ada nak minta jodoh situ kot. Jaga sikit yang nak jodoh. Takut berjodoh dengan dalam bas ni je. Kemudian kita akan pergi Jabal Rahmah, Muzdalifah dan sebagainya. Kita akan turun yang agak lama sikit adalah kat Jabal Rahmah. Dan kemudian kita akan pergi ke Miqat. Sebagaimana yang ditulis dalam itinerary, kita akan pergi Ji'ranah. Kalau mengikut kata driver kita hari ni, Ji'ranah tu akan jadi terlampau sibuk, maka kita akan ambil miqat di Tan'im, insya-Allah. Kita akan bermiqat di Tan'im, insya-Allah. Dan kemudian yang nak buat umrah, tawaf dan juga sa'i menggunakan bagi 9.30 sekarang kita tutup list tu untuk petugas membeli QR code dan boleh sediakan duit. Dan sebagaimana biasa akan bergerak pada pukul 1.30 tengah hari. Yang ni Gua Thur, tempat Nabi SAW bersembunyi dengan sahabat Nabi. Yang paling rapat dengan Nabi SAW, siapa dia? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kerana Abu Bakar antara nama lainnya adalah Sahibul Ghar. Itulah orang yang menemani Nabi SAW dalam gua, dan anak dia bertindak menghantarkan makanan selama 3 hari, dan Nabi SAW duduk dan bersembunyi di dalam Gua Hira, Gua Thur. Tujuannya untuk mengelak daripada orang Arab Quraisy yang kejar Nabi SAW dalam peristiwa hijrah. Dan Abu Bakar pada peristiwa ini menunjukkan kesetiaan dan kecintaannya yang luar biasa kepada Nabi SAW. Sebelum masuk dalam gua lagi, Abu Bakar dulu yang masuk. Dan masa dalam perjalanan ataupun masa duduk dekat gua tu, Abu Bakar kadang duduk depan, kadang duduk kiri, kadang duduk kanan, kadang duduk belakang. Bila Nabi tengok dia pelik macam tu, Nabi tanya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu kenapa. Maka disebut kerana dia bimbang datang apa-apa yang tidak sepatutnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau takut datang daripada depan, daripada kanan, daripada kiri, daripada belakang. Jadi Abu Bakar bertindak mengubah-ubah tempatnya ketika peristiwa hijrah untuk mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak peliklah nanti dekat Madinah lebih lagi kita akan menceritakan mengenai sahabat Nabi yang paling utama ni, itulah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, yang mana menjadi orang yang sekarang ni rapat dengan kehidupan Nabi semasa Nabi hidup, dan sehingga sekarang Nabi meninggal dunia, Abu Bakar berada di sebelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti dekat Madinah kita ziarah, kita akan beri salam pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian terus kepada Abu Bakar sebelah Nabi. Dan dia juga adalah pak mentua Nabi lah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di Gua Hira ataupun di Gua Thur inilah peristiwa ini terjadi. Dan bukanlah Nabi penakut ke apa, akan tapi ini strategi supaya tidak, kalau Nabi kena tangkap awalnya, maka itu menyusahkan ataupun membantutkan pergerakan hijrah Nabi SAW ke Madinah. Jadi bukan penakut, bukan, akan tetapi strategi yang disusun oleh Nabi dan juga Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Jadi jangan orang panjat Gua Thur ni. InsyaAllah. Ayo tikalan 100 dulu. 3 baju 100. لا ماشي فوق، لا فوق.
فوق خلاص اعلى شيء في الجبل، اعلى شيء الصخره الكبيره هذيك هي، هذا كل شيء نتمرع ثم فهمنا؟ ماهوش هنا تحت فوق. Alam sah. Jom. Mana ni? Allah lupa lah bawa spek lah. Balik nanti pergi spek. Syah, apa nak buat ni? Berapa? Sekarang kita dah sampai Jabal Rahmah. Mana? Okey. Pakai jawapan. Tu ni bendera ustaz. Kan? Mana ustaz? Tu depan tu. Meriah dia. Mana Umi? Banyaknya es krim. Haji Baba fi sabilillah. Allah Taala dia dua. Allah Taala dia. Allah siap. Ini memang luar biasa. Satu asli lagi itu. Balik dah. Toilet.
Nampak toilet ni macam dah abandoned. Ya. Ataupun tapi tak nampak macam abandoned. Kalau abandoned mesti dia pakai pagar macam ni kot. Mungkin sebab toilet ni dah kotor, itu yang ditinggalkan macam tu. Sekejap. Sekejap. Banyak kotoran, banyak sampah kat situ. So maybe tu sebab apa tu pintu tutup. Okay, jom kita dah all the way nak kerja bahan tu kat situ. Yang ni kena naik ni. Nanti senang cepat sikit kahwin. Amin. Jom kita jalan lepas sikit. Ni sepanjang kita berjalan ni akan ada banyak pasar lah. Ada pasar kat sini. Ada yang jual abaya, ada yang jual apa mainan, buah-buahan ni. Ya, miniature kat bawah ada. Jom. Okay, untuk kita kata apa, Jabal Rahmah ni adalah tempat Nabi Adam dengan Hawa bertemu. Okay, Nabi Adam diturunkan di India. Isterinya Hawa pula dikatakan turun dari Jeddah. So diorang bertemu di apa Jabal Rahmah ni lah dikatakan. So kita jalan lagi sikit. Jabal Rahmah pun dah dekat dah. Tengok banyak miniature Kaabah yang dijual kat sini. Mainan. Comel. Tasbih. Kalau nak betul boleh kata comel, tapi itu mainan ni punya. Okay, sekarang kita dah dekat dengan Jabal Rahmah. Kita ambil gambar sekejap. Let's go. Tapi Aina, okey, kami ambil gambar lumba ni. Nampaknya terlampau. Tadi nak masuk tu, kaki tu. Jodoh lagi ya.
Sekarang kita nak on the way balik atau next destination. Apa dah? Cepat lagi pakai baju macam-macam ya. Baju pun syukur lah. Ya, tak ada sebab baju syukur. Memang beli pun sama memang tak tahu dah kan. Tahu tu. Oh, apa ni? Ni apa? Cuci batu. Kalau beli. Oh. Ni nama tadi. Ya. Takkan nak. Jom ke depan sikit. Satu. Ini beli dari Malaysia lah. Anak. Rabbit. Ya, hadir beli rabbit. You dah beli? Ya, Bas. Kak, ada nanti buat cincin ke apa kak? Alhamdulillah. Bergerak. Bos, ni fish minute apa? How much? 5 cakap sebut dah. Kau nak apa tak? Tahu? Tak ada kat sini lah. Oh cantik lah. Oh, Kak Bah. Ini 5 rial. 5 10. Kak Bah. 5 10. Ada Ina. Kek mur lah kek 5 10 ke? 5 10. Bayar. Oh 3. Nak? 5 rial. Yang kecil. Yang kecil. Halal. 5 rial lah. Umi kan? 5 rial. 5 rial. Tukar. Grey. Warna coklat. Apa? Bibi dia nak warna coklat. Coklat ni. Mana? Brother. Bawa. Ada kat depan tu. 5 rial. Kita mau bagi berapa? 5. Dah. Mana dia? Letak kat sini. Sekejap. Jom. Nama Akib mana? Jom. Kan jalan lah. Dia nak pergi kontak. Sakit punya biji family. Jom kita cari. Tadi ada beli benda yang cakap lah. Kita balik bas. Beli aiskrim ni. Aiskrim vanila. Besar lah aiskrim dia. Dengan harga yang berpatutan. Ifan pun tak tahu berapa ringgit. Berapa ringgit pula, berapa rial. Ni bukan Malaysia. Sekarang kita nak buat umrah sunat.
مين؟ Layak. Betul. Betul-betul follow. Jangan sampai cepat. Betul-betul Ustaz. Saya. Yang. Nanti masa tawaf tak boleh ikut tau kan? Alhamdulillah dah habis buat tawaf. Kita sudah selesai tawaf dan lepas ni kita lagi sa'i naik bagi. Assalamualaikum. Okay, sekarang kita buat sa'i guna bagi guys. Okay. Okay. Bau tutup. Tak bau. Bagi tu dah start laju sikit. Ini macam mana? Nak pijak kan? Ada dah ngomong ni. Macam ni. Tak ni dia kapal ni. Ada dah pijak. Kalau pijak gini. Belak. Ikat ijak ni lah. Laku dia. Laku ijak baca doa dia je. Kalau nak pasti macam gitu. Di sini sudah kita lihat. Jangan dibaca.
terus umrah sunat kita. Tadi dah tahan dulu sikit. Sekadar lalukan mandi lah. Sekadar lalukan kat kepala dia. Sebab dia dah ada botak lah kan. Sebab dia umrah sunat. Ini rehat lah. Kita makan dia. Tadi makan kena makan. Kenapa aku tak tahu? Ni apa? Nah. Yang tu dia tinggal. Dia. Oh, ikan apa? Bayar. Naik dia. Ada baki RM1. RM1 pun tak tahu lah sebab ada je kedai RM1 kat Mekah ni. Cuma dia jauh sikit lah daripada hotel. So maybe kita guna ni kat Madinah. Madinah ada. Sekarang kita naik hotel dulu. Dari sebelah sikit. Ni duit Malaysia je banyak ni. Sekejap. Yang 5 orang. Tengok. Tu. Banyak je duit Malaysia ni. Duit Malaysia yang banyak, bukan Riyal yang banyak. Okay. Kita ada beli ni. Flashlight. Yang kita test. Ni. Tengok. Yang kita test. Tu. Ulang nampak tak merah? Kita tak halu. Banyak lampu. Banyak. Ulang nampak tak merah? Banyak lampu. Laser. Mana? Tu. Ni boleh main kat kucing Ifan nanti. Nanti Ifan tunjuk video apa kucing main apa laser ni masa balik Malaysia nanti. InsyaAllah. Jom, kita balik dulu. Tengok yang Okay, sekarang kita nak pergi tempat Sabil. Sabil. Bagi orang makan. Ini pun Nabi. Okay, kita pergi Sabil. Ni Nabil. Bergegar weh. Macam pergi tembak-tembak dah. Bergegar tak? Dia macam bunyi tembak-tembak kan? Bunyi mesin kan? Macam Haji, let's go. Haji, Hajar, let's go. Pucuk tak ikut. Betulin ikut. Saya DM dia tadi. Dia cakap dia tak ikut. Ni malam ni dengan sikit. Tak apa, esok dia ikut. Tahu produk. Sekarang pukul 9.08. Ya, Alhamdulillah tak ramai sangat lah kat sini waktu ni. Sebab waktu isyak pun dah lepas. Oh. Beri ni. Apa? Ifan nak pesan sikit je. Kalau korang datang Mekah ni, get ready lah. Sebab lagi-lagi waktu korang tawaf nanti, memang akan ada orang akan tolak-tolak. Memang akan ada orang tolak-tolak. Selalu akan ada. Ini je. Ni je. Ni je. Ya, sikit je. Sikit je. Ucup tak ikut. Ucup. Itu
Okey lah sini jalan ni. Okey lah jalan ni. Besar. Sebelum tu belum ada satu ikan tu. Oh. Nah, duduk kat sini abang. Bukan lama. Kat sini ya, orang potong tangan ni berdiri sepanjang. Ha. Kat sini ya, semua berdiri ni panjang. Berdiri untuk apa? Berdiri untuk apa? Minta sedekah lah. Oh. Ha. Rumah saya lelaki pergi sampai saya. Okey, sekarang kita dah habis aktiviti sambil kita. So, esok kita akan buat tawaf wada. Lepas tu apa? Kemas-kemas barang, check out, and then to the Madinah Al-Munawwarah dengan menggunakan Haramain Railway. Kalau tak silap, nama dia Haramain Railway kalau rasanya. Okay, apa-apa pun kita jumpa hari yang ke-7. Let's go. Bye.